Humairah mencari siapakah yang begitu berani pendejarkan dia. Humairah tidak tahu bahawa semua ini adalah angkara Razak. Razak dengan penampilan seperti wanita membuatkan Humairah menuduh Dahlia dan Hasna. Tak pasal-pasal, mereka berdua menjadi mangsa tuduhan. Hello, Cik. Excuse me. Maaf ya, tapi butik dah tutup dah, Cik. Dahlia! Ya, apa? Aduh! Weh, kau nak bunuh aku depan-depan lah. Bahal tinggal belakang macam tu. Astagfirullahalazim. Hei, Dia ni, tak habis dengki. Dia serang Maira tadi. taklah tak apa-apa pun ini ya. Tak betul, mabuk kau ni. Are you sure? Ya, ingatkan Dahlia tapi betul dia tak ada keluar mana-mana malam ni tadi. Betul? Dari siang kat rumah. Apa ni? Kau yang serang aku kan? Kau yang nak bunuh aku kan? Dia kenapa? Bila masanya saya serang Cik Maira? Lepaslah! Dr. Afifah kasihan melihat nasib Budin. Namun Budin tidak perlukan simpati dari sesiapa pun. Tipulah kalau dalam hati Afifah tidak berkata, ini merupakan peluang dia untuk memiliki Budin jika Budin bercerai dengan Humairah. Beli barang untuk isteri ke? Taklah beli untuk kakak dengan anak buah saya. Oh. Nak balik dah? Tapi nak beli barang sikit. Oh, okey ke? Nampak saya macam tak okey. Taklah kalau awak ada masalah ke. Awak perlukan teman nak keluar lepak mana-mana, saya sentiasa ada untuk awak. Azman ada cerita apa-apa ke? Sorry. Dia cuma kesiankan awak je. Memang tak erti sifat rasa langsung Maman ni. Awak jangan salah faham. Dia cuma minta pendapat kita orang je untuk cari jalan penyelesaian untuk segala masalah awak. Ni masalah saya, ni peribadi saya. Tak apa, biar saya selesaikan insyaAllah. Saya tak perlukan simpati sesiapa pun. Cukup saya ada Allah untuk saya nak mengadu. Oh, maaflah saya buat awak tak selesa. Puas Budin mahu yakinkan Humairah tentang Lily. Tapi apabila Datuk Malik melefon anaknya, barulah Humairah percaya dengan apa yang sepatutnya Budin katakan. Sekarang ni macam mana keadaan sekalipun, Kak Lily kena juga buat operasi tu esok. Kalau dibiarkan, nanti kanser tu akan merebak. Aku cuba bagi tahu Maira. Suruh dia pujuk kakak dia. Kejap, bunyi telefon kau. Hello? Cik Maira, dengar ni. Kak Lily tu sebenarnya... Apa awak nak cakap? Kakak awak lagi? Awak nak raih simpati? Nak buat permintaan terakhir? Nazak sangat dah ni. Dia macam... Kau naik, kau cuba pujuk dia lagi. Aku nak kena kau seorang ni je. Pergi, kejap. Kalau mamat tu lagi, memang nak kena makilah dia ni. Kalau Papa nak cakap pasal kakak ipar Budin, mesti dia mengadu kan? Lily Hamra, kakak ipar Budin dan juga kakak kandung Maira. Maira, kenapa ni? Langkah yang tidak bermaya menuju ke rumah Lily. Di waktu ini, keadaan Lily semakin kritikal. Inilah detik yang paling menyedihkan. Lily perlu berjuang untuk teruskan hidup dan menggantikan balik masa yang terbuang sewaktu dia dibuang keluarga dengan berbakti semula dengan kedua orang tuanya. Pantun untuk Lily dengan keluarganya. Pergi ke kedai beli delima. Beli durian juga, dibuang kulitnya. Yang dulu pergi, kini menjelma. Bersatu kembali, mencipta baginya. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.